Isu melibatkan keluarga AB Abadi sekali lagi jadi perhatian. Dan kali ini, dia sendiri tampil bersuara untuk jelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Saya dengar satu persatu luahan dia dan jujur, nampak jelas dia cuba bercakap dengan tenang walaupun isu ini sangat berat. Dari awal lagi, AB kata dia langsung tak sentuh tentang pihak satu lagi, iaitu madu kepada anaknya, Marisa Dania, yang dikenali sebagai Umi Shah Mazlan. Bukan sebab tak tahu, tapi sebab dia faham, sebagai seorang isteri, pasti wanita itu juga terluka dengan apa yang terjadi. Dalam masa yang sama, Abby juga tak menafikan kesalahan anaknya sendiri. Dia mengaku memang anaknya salah sebab masuk dalam rumah tangga orang. Dia dah cuba tarik, dah nasihat tapi tak berjaya. Itu mungkin antara bahagian paling jujur dalam cerita ini. Tentang dakwan yang kata mereka kerap berjumpa untuk bincang isu ini, Abby jelaskan sebenarnya hanya 2 kali sahaja pertemuan berlaku. Satu ketika awal tahu hubungan tu wujud dan satu lagi selepas tahu tentang pernikahan di Thailand. Selebihnya tak ada. Dia juga terkejut bila tiba-tiba dapat tahu anaknya dah berkahwin sebab selepas pertemuan pertama tu, dia ingat semuanya sudah berakhir. Rupanya, cerita lain pula yang jadi. Dalam luahan yang sama, Abby ada minta satu perkara, supaya tak ada pihak yang mereka-reka cerita yang boleh lagi memburukkan keadaan. Dia tak nafikan kesilapan yang ada, tapi pada masa yang sama, dia harap semua pihak berlaku adil. Dalam perkembangan lain, pasangan Ahmad Aslam dan Marisa difahamkan hadir ke Mahkamah Syariah untuk urusan berkaitan perkahwinan mereka. Apa yang mengejutkan ramai bila didedahkan bahawa sudah berlaku lafaz cerai dan rujuk sebanyak 2 kali dalam hubungan itu. Kali pertama sekitar bulan September 2024, kemudian rujuk semula pada bulan yang sama. Kemudian sekali lagi berlaku pada April 2025 sebelum mereka kembali rujuk pada bulan Jun. Bila dengar semua ini, rasa macam satu perjalanan yang sangat rumit, penuh emosi dan mungkin juga penuh penyesalan di banyak pihak. Kadang-kadang, dalam sesuatu konflik, bukan semua orang berada di posisi yang mudah. Ada yang terluka, ada yang menyesal dan ada juga yang cuba-cuba betulkan keadaan. Korang rasa, dalam situasi macam ini, patutkah kita terus menghukum atau cuba faham dari semua sisi? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.